Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah kita melalui bulan yang penuh keberkatan iaitu Ramadan dan menyambut Hari Raya Aidilfitri, jangan kita lepaskan peluang untuk terus menambah amalan kebaikan. Salah satunya ialah dengan melaksanakan puasa 6. Hari di bulan Syawal, puasa 6 ini mempunyai ganjaran yang sangat besar, seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Betapa luasnya rahmat Allah SWT kepada hambanya yang ingin terus istiqamah dalam ibadah. Puasa 6 boleh dilakukan secara berturut-turut mahupun bersang-seli, mengikut kemampuan masing-masing. Apa yang penting adalah keikhlasan dan kesungguhan kita dalam merebut peluang yang telah diberikan. Walaupun Syawal yang sering dikaitkan dengan jamuan dan ziarah, itu bukan penghalang kita untuk terus menjaga hubungan dengan Allah. Kami wakil daripada Universiti Sultan Azlan Shah, khususnya Kelab Tahap AU, menyeru orang ramai untuk berpuasa 6. Marilah kita sama-sama menjadikan puasa 6 sebagai satu amalan yang berterusan setiap tahun. Moga setiap usaha kecil ini menjadi asbab kita untuk memperoleh ganjaran yang besar dan keberkatan dalam kehidupan. Jangan tunggu lama, jom kita mulakan puasa 6 Syawal dan terus istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah.